Kalau kita banding dengan rakyat Eropah, di Amerika, seorang pelajar Palestin ditangkap, menjadi demonstrasi. Seluruh pelajar universiti itu keluar berdemonstrasi untuk membebaskan rakyat mereka yang ditahan oleh kerajaan Amerika. Ini kebangkitan masyarakat Barat sekarang ini terhadap membela Palestin. Orang-orang Islam hanya beberapa tempat. Hari ini saya yakin himpunan besar di Tehran, di Islamabad, yang akan berlaku di India, di Karachi, di beberapa tempat yang lain. Sudah tentu di Yaman. Mereka itu pakai kain plekat selipar saja. Tapi mereka kata, kami akan lawan dengan Amerika selagi Amerika melindungi kezaliman, kekejaman Israel. Yakinlah, kemenangan hampir. Jangan putus asa. Nasrun minallah fatun qarib. Cara nak capai kemenangan, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita menyokong, membantu. Malaysia hanya setakat ini bantuan peri kemanusiaan. Kita buatlah sekadar yang kita mampu. Kita yakin Datuk Seri Perdana Menteri kita mampu melakukan sesuatu untuk membawa isu Palestin ini ke lebih lagi peringkat antarabangsa, kerana kita tahu bangsa-bangsa bersatu sekarang macam hancur. Keputusan United Nations tak ada value lagi. Genocide diputuskan bahawa Netanyahu genocide, mahkamah kata dia boleh ditangkap, dia boleh bebas ke Amerika Syarikat. Sebaliknya Duterte yang membunuh toke-toke dadah, kita tahu dia juga melanggar hak asasi, tapi dia ditangkap sedangkan dia melawan toke-toke dadah. Netanyahu bebas bergerak, artinya United Nations sudah tidak berfungsi lagi. Perdana Menteri Malaysia, kita harap memainkan peranan untuk menyusun semula kelompok-kelompok perjuangan ini supaya dunia kembali kepada keadilan, justice, lihat adil, kekejaman, dilihat kezaliman. InsyaAllah Palestin akan dibebaskan. Free, free. Free, free. Free Palestine. Free Palestine. Free, free. Free, free. Free Palestine. Free Palestine. From river to the sea. From river to the sea. Palestine must be free. Palestine must be free. From river to the sea. From river to the sea. Palestine must be free. Palestine must be free. Dan terima kasih banyak tokoh yang hadir pada hari ini. InsyaAllah termasuk orang yang umur 100 tahun akan berucap di depan kedutaan Amerika nanti, insyaAllah.